Kalau kau rasa tak dihargai, tutuplah mata, peganglah hati. Kalau kau rasa diri kau sunyi, jangan bersedih, aku di sini. Walau hidupmu tumpas, ku akan beri kerjasama. Bangkit wahai kawan, hidup ini tak sempurna, jangan selalu bersedih. Ku juga selalu terlega, kesilapan lama bakal jadi ramai-ramai. Tapi aku sakit bila ramai keji. Sakit aku bukan sakit di hati, jadi sakit aku pendam sendiri. Rasa sakit ini tak akan berhenti. Mengerti, ku terpaksa hadap walau penat lari. Ku terpaksa jatuh bila penat diri. Ku terpaksa hilang walau ramai cari. Aku lupa ingatan, jadi tolong ingatkan saat luar kawalan. Hello. Mak sihat? Amin okey je. Tak adalah. Amin ramai je kawan kat sini. Tak. Amin suka je masuk sini ramai kawan. Amin janji Amin belajar sungguh-sungguh. Amin belajar tinggi-tinggi. Untuk mak. Stres? Anak makan kuat. Mak ni. Ya, Amin okey. Dah lah. Mak pergi tidur dulu. Assalamualaikum. Sayang mak. Mana Amin ni? Biasanya dia ada je dalam bilik. Lantak dia lah. Aku nak pergi tukar baju. Sejak bila almari ni dah renovate? Tempat buka dia kat atas ke? Woi, Amin, kau buat apa kat atas tu? Mak aku suruh belajar tinggi-tinggi. Tak gitu juga konsepnya. La la. Na 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 na. Two very boring minutes later. Amin. Ini sini je. Ni. Okey, baru kau sapu. Ni kenapa Min? Sejak kebelakangan ni aku tengok kau macam orang gila. Kau okey tak? Macam ni Bil. Macam ni Bil. Kebelakangan ni aku stres lah. Banyak kerja. Lepas tu kan aku anak tunggal. Jadinya harapan mak aku untuk aku berjaya tu tinggi. Takkan aku nak hampakan mak aku. Sebab tu kau tak pernah tengok aku keluar daripada bilik. Jadi memang aku habiskan masa aku untuk belajar je. Aku tak ada masa nak buat benda lain. Okey Min, macam ni lah. Kau tak boleh nak stres-stres. Bila kau stres, nanti kau nak buat kerja lagi susah. Kau kenalah pandai bahagikan masa untuk kau buat kerja tu.
harapan orang memang penting. Tapi kau kenalah ada masa untuk diri kau juga. Kau kenalah fikir tentang diri kau juga. Kau tak boleh pentingkan orang lain sahaja. Okay, macam ni lah. Macam mana? Esok aku nak kau ikut aku keluar. Kita hirup udara segar kat luar tu. Kau ni asyik belajar je. Pandai tak juga. Dah pergi tidur. Oi, kata kat situ, ni kata aku. Salah, sorry aku ingat katil aku tadi. Pergi tidur. Okay, berhenti sekejap. Kita tarik nafas dulu. Tarik. Cuba kau lihat sekeliling kau. Mesti kau baru pertama kali kan lihat suasana indah macam ni. Wah, enggak melampau-lampau pula. Kau tak nampak aku keluar kan? Adalah aku gurau je. Jom kita jalan-jalan. Pergi Padang. Jom. Sama-sama Padang dulu. Jom Nang. Mana boleh main tipu? Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Dia terkejap. Macam itulah jawapan aku. Memenuhi harapan orang lain tu penting. Tapi jangan lupa dengan harapan sendiri, okey? It's okay kalau nak rasa sedih. Tapi janji, okey? Lepas tu bangun. Main bola sekejap. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah